Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Siapa kau? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, ya'uz bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tunjukkan dengan lebih jelas. Terapuk. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. So guys, insyaAllah geng, kita doakan supaya Allah memudahkan urusan kita. Jadi macam biasa geng, tak apa guys, kita masuk dulu lah guys. Sekarang ni pun dah pukul 3 dah geng. Tak apa guys, saya masuk dulu. Jadi insyaAllah guys, mudah-mudahan kita doakan supaya supaya eksplorasi kita kali ni dipermudahkan oleh Allah SWT insyaAllah. So guys, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan juga doa, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يسروا ولا تعسروا يا الله، يسروا ولا تعسروا يا رحمن، يسروا ولا تعسروا يا رحيم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم رب تمم بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين.
اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alright guys, kita berada di kuari. Kita berada di kuari. So seperti mana yang korang tengok pada sebelum ni, kali pertama kita explore di kuari ni guys, kita mengalami satu gangguan misteri yang berkaitan dengan 5 orang nama yang disebut. 5 orang nama yang disebut guys. Seakan-akan 5 orang itu telah seakan-akan 5 orang yang disebutkan nama itu menjadi salah satu misteri ataupun nama-nama misteri yang seakan-akan pernah melakukan eksplorasi dekat sini. Dan apa yang salah satu menjadi misteri kepada tempat ini adalah nama apa Wan? Saya dah lupa dia geng. Apa nama dia? Bike One ni, Bike One. Yang dia naik VC, dan sebelum dia naik VC tu dia ada komen yang dia bersama-sama dengan kawan-kawan dia pernah explore dekat sini. Tapi memang ngam guys, sebelum pada tu memang kita nampak ada orang buat explore dekat sini, tapi menjadi satu susuk misteri apabila kita melihat dia menjelma dalam keadaan yang lain. Rupa paras orang, wujud manusia, tetapi mata dia merah ni. Mata dia merah. Dan dia DM saya. Masa tu saya tanya, kalau kau betul-betul tahu tempat ni kat mana, kau cuba bagi tahu lokasi ni apa nama dia. Kau bagi alamat lokasi ni. Tapi betul-betul geng, yang dia bagi alamat tu, yang dia DM, dia reply balik DM saya. Dia DM saya dengan bagi alamat yang betul. Alamat tu memang betul geng, lokasi dia dekat sini. Itu yang menjadi benda yang kita anggap paling misteri geng, untuk setakat ni. Jadi tak apa guys, malam ni kita cuba balik. Bike One, kau jangan main-main. Aku rasa dia ni haters lah geng. Kau jangan main-main Bike One. Tak, ni yang naik hari tu geng. Moderator, minta tolong kalau kata ada komen dia korang pin. Kalau kata ada moderator, kalau ada komen dia korang pin. Tapi kenapa cari dia komen? Kenapa cari dia komen? Siapa? Siapa?
Allahu Akbar. Dia tengah gelakkan kau. Hai. Hai. Allahu Akbar. Allah. Siapa kau? Siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Ada suara. Ada suara. Kita bukannya tak ada kebenaran guys masuk sini. Kita ada kebenaran lah guys. Tak ada masalah pun. Saya rasa polis tu datang je. Tapi kenapa awal sangat dia orang datang eh? So tengok ni. Assalamualaikum. Dos. Loh ha? Aku bukan nak ganggu kau pada, tapi ada polis kat sini datang tadi. Lepas tu macam mana? Ha? Lepas tu macam mana? Macam mana aku nak cakap kau? Ajak aku mute dulu lah. Ajak aku mute dulu. Kau mute lah, kau mute. Ha? Kau mute, aku mute. Ya, aku mute. Dos. Oh. Macam mana? Aku cakap dengan kau tadi tu. Dia ada...
Aku rasa view daripada sebelah aku tahu dah apa yang jadi tadi kat sini. Ada polis bantuan datang, guys. So tadi ada dorang pun ada dapat report. Ada terima report. Jadi kita orang rasa tak sedap lagi nak kita teruskan benda ni. Disuruh kita kalau boleh nantilah, geng. Lepas ni kalau kita nak ni, kita kena berhubungan dengan dia lah. Tak masalahnya hari ni. Tak masalahnya guys. Dia cakap macam ni, geng. Kata hari ni kita tak boleh masuk disebabkan ada report. Kita kena juga jaga nama dia. Kalau kata hari lain, tunggu clear, dia call balik, cakap tempat ni dah clear untuk masuk, baru kita masuk balik. Bukanlah tak sedap lagi kalau ni kan. Better kita lepas ni, tadi aku ada ambil nombor dia. Nombor abang tu. Aku ada ambil nombor dia. Nanti apa-apa aku call. Kalau lepas ni kita nak masuk sini, kita bagi tahu dia lah. Tak, masalahnya kan kita kan jumpa dah hari tu. Takkanlah ni, bukan ni bukan yang hari tu dah, Us. Kan kita berurusan dengan abang hari tu. Tak apalah. Yang tu tak ambil nombor. Yang hari yang satu tu. Tak apa lah kalau kau nak terus juga, aku kat sini lah. Tapi dia memang cakap suruh kita gerak ke apa? Dia memang suruh kita gerak ke apa? Aduh. Dia tak ada suruh gerak, tapi ada report. Faham tak? Ada report datang kat dia. Aku bagi tahu ada satu orang kat dalam kau. Dia tanya berapa lama kat dalam. Dia tanya aku berapa lama kat dalam. Tak, sekejap je cik rasanya tu. Dalam sejam rasa. Dia kata, hati-hati je lah. Dia kata. Tapi ada report lah. Aku risau je. Tak tahu lah. Tapi tak sedap weh kalau dia cakap ada report ni. Tak apalah. Kalau kau nak teruskan lah. Aku tunggu je lah. Last kerja bike one tu. Oi, tadi pun dia masuk dalam dia dalam komen aku, dia cakap hari ni jangan masuk. Dia kata hari ni jangan masuk. Oi, banyak kali kan dia komen benda yang sama. Hari ni jangan masuk. Dia kata kan aku cakap jangan masuk. Oi, macam ada something tu tempat ni. Aku pelik tu kenapa setiap kali kau perasan tak? Setiap kali kita nak masuk sini, setiap kali kita kena restriction. Aku nak masuk, ngam-ngam aku nak masuk, kena restriction juga. Jadi benda yang sama macam hari tu. Asal aku tak tahu weh. Aku pun sama kena hari tu. Nak masuk je kena restriction. Jadi macam hari tu, guys. Kenapa bike one ada dekat room kau yang hari tu ke? Ya, yang naik VC hari tu. Dia cakap apa? Dia komen. Dia cakap, klinik. Dia cakap macam mana, guys? Hari ni jangan masuk. Dia cakap hari ni jangan masuk. Kan aku bagi tahu jangan masuk. Aku tak tahu. Siapa bike one tu? Aku tak tahu weh. Ngam-ngam pula dia kata hari ni jangan masuk. Tiba-tiba polis sampai. Itu yang aku pelik. Masalahnya dia dah bagi tahu kat aku dia dah bagi tahu awal lagi tahu sebelum polis sampai. Aku nampak je guys kat sini. Tiba-tiba aku nampak ada lampu biru. Tapi lepas pada komen tu aku tengok, kenapa tiba-tiba polis sampai? Kau datang daripada mana ni? Bike one. Kau datang daripada mana ni? Bike one. Kau datang daripada mana ni? Kalau kau betul-betul tahu pasal tempat ni, kau cuba naik VC. Kau tunjuk muka kau. Jangan jadi dayus. Jangan jadi pengecut. Kau naik VC, tunjuk muka kau. Jangan jadi pengecut. Kau naik VC. Tunjuk muka kau. Kau siapa?
Tengok belakang. Ada hadiah untuk kau. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Siapa kau? La ilaha illallah Muhammad Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana? Kau jadi makan lagi. Subhanallah. Kau tunjukkan lagi diri kau. Lagi. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mari kau tunjukkan lagi diri kalian. Munculkan lagi. Munculkan lagi. Hadir? Munculkan lagi. Hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lagi kalian mari, jelaskan lagi. Lagi, jelaskan lagi. Setiap makhluk ada rumah. Kau cuba tengok ke atas rumah siapa. Rumah siapa? Rumah siapa sih?
siapa je? سبحان الله والحمد ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله والحمد ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله والحمد ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله والحمد ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله والحمد ولا اله الا الله الله اكبر. Lagi kau. Lagi. Subhanallah. Allahu akbar. Mari. Ya Allahu akbar. Siapa kau? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang kalian pegang itu semua senjata Dajjal. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari jelaskan lagi diri kalian. Munculkan. Jelaskan pada pandangan kami. Jelaskan. Sekarang kau bermain dengan siapa? Adakah kau mampu?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Ya'uz bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من همزات الشياطين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tunjukkan dengan lebih jelas. Tunjukkan dengan lebih jelas. Tunjukkan dengan lebih jelas diri kalian. Ya jin, tunjukkan dengan lebih jelas. Allahu Akbar. 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 Aku rasa itu bukan benda yang bertanduk, King. Sebab kita tak nampak tanduk dia. Kau tunjukkan lagi. Kau tunjukkan. Jikalau benar kau yang ada di sini, kau tunjukkan. Ya Allah, Ya Rahman, bantulah aku untuk merungkai. Bantulah aku untuk membuka. Bantulah aku untuk melihat, Ya Allah. Maka rungkaikan kepada aku, Ya Allah. Bukakanlah kepada aku, Ya Allah. Lihatkanlah kepada aku, Ya Allah. Siapa yang ada di sini, Ya Allah. Apa yang sebenar mereka ingin tunjukkan. Allahu Akbar. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir itu datang dari lidah, bukan datang dari jari-jari kalian. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tunjukkan dengan lebih jelas. Tunjukkan dengan lebih jelas. Apapun kalian, siapapun kalian, wujudkan diri kalian seukur mampu. Wujud diri kalian seinci pintu, berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku. Isbatku bertongkatkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Munculkan. Munculkan ya jin. Munculkan di mana saja kalian ada, maka kalian jelaskan dengan seukur mampu. Munculkan. Sebut hukam, hukam, hukam. Hukam. Bahasa apa tu Syah? Guys, siapa boleh tahu geng? Hukam tu maksud dia apa? Hukam. Hukam tu maksud dia apa Hukam. 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 Terapung. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Wah. Wush. Why? Allahu Akbar. Oi. ألعنك بلعنة الله. ألعنك بلعنة الله يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Ah. Kau siapa, oi? Allahu Akbar. Sorry. Sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi. Bila kau masuk, woi? Rai. Bila kau masuk? Astaghfirullahalazim. Kejap guys, kejap. Geng, siapa tahu masuk tu, geng? Siapa tahu masuk tu? Siapa tahu masuk tu, guys? Maksudnya dia sudah bangkit. Apa yang bangkit, siap? Apa yang bangkit? Apa yang bangkit? Apa yang bangkit? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Guys, ada tak si setan tu komen? Kalau ada setan tu komen. Mari. Mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari. Ya Allah Rabbi. Guys. Marid di antara salah satu nama jin ni. Di antara salah satu nama kepala jin selain daripada Ifrit. Dia bermula daripada Ifrit, kemudian Marid, kemudian ketiga Qarin. Marid tu di antara salah satu nama ketua jin. Allah Akbar. Weh, belah lah weh. Weh Raj, belah je lah weh. Astaghfirullahalazim.
Allahu Akbar. Weh, jom weh. Kena masuk juga ke? Weh, macam-macam siap benda pelik weh. Apa pula dia live yang ni ada depan saya? Ni. Ni aras lah guys. Ni aras lah. Apa pula dia live tu, tengok dia live okey je. Tak, tadi memang aku yang live. Sekejap. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiba-tiba ada kilat kat sana ni. Tiba-tiba ada kilat kat depan sana. Hai jom weh. Kalau nak masuk, kita masuk sikit lagi weh. Tapi kita kena keluar ni weh. Aku rasa kita kena keluar awal ni. 4 lebih dah weh. Geng, siapa nampak weh? Benda tu terapung siap. Siapa nampak benda tu terapung? Guys, betul tak? Geng, korang nampak kan benda tu terapung weh? Jelas weh, itu di antara benda yang paling jelas yang saya nampak geng. Terapung dan jelas. Depan camp weh terapung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Munculkan diri kalian. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah, 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 Allah. Hu Allah, 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 Allah. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين جبار عنيد عنيد وذي بغي وذي شر وذي كل ذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله.
Jikalau kau benar-benar ada di sini, kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Allahu Akbar. Shhh. Betul weh dekat atas weh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Allah ya Rabbi, Allah ya Allah ya. Astaghfirullahalazim. Siapa? Lagi kau. Lagi. Siapa siap tengah anting? Suara macam tengah anting weh. Siapa? Weh, 4.30 dah weh. Bahaya siap macam ni. Pak setengah weh. Astaghfirullahaladzim. Weh, kau okey tak weh? Kau okey tak? Weh, kalau kau tak okey, kita gerak lah weh. 4.30 dah ni. Jom weh, 4.30 weh. Kita janji. Tak boleh. Kita janji sampai pukul 5 je. Pukul 5 kita dah kosongkan tempat ni. Sekarang pukul 4.30. Weh, benda ni makin pelik weh.
Lagi kau. Astaghfirullahaladzim. Kau dengar macam suara orang tengah hunting, weh. Kau dengar suara orang tengah hunting? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Weh, kau weh. Sekejap lagi kita tak boleh masuk terus weh. Dah lah sini macam problem siap. Jom weh. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbi, subhanallah. Benda tu guys, dia macam, aku tak tahu dah kenapa. Astaghfirullahaladzim. 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 Kau ni minta tolong apa? Kalau kau ada tuan kau, kau minta tolong kat tuan kau. Kau jangan minta tolong kat aku. Aku tak boleh minta tolong kau. Aku tak boleh tolong kau. Dan aku pun tak nak tolong kau.
Kau ni minta tolong apa? Oi! Aku boleh datang balik. Baik Wan. Aku boleh datang balik. Tapi aku nak aku datang balik sekali lagi, kau tunjukkan rupa kau. Kau keluar, tunjukkan siapa kau. Aku datang balik. Aku datang balik. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Rabbi. Ya Rasul. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau datang balik tapi jangan azan. Okey, kalau aku tak azan, kau tunjuk siapa kau. Kalau aku tak azan, kau boleh tunjuk siapa kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tempat dia. Tak, benda ni takkan habis weh. Ada benda ni dalam ni. Ada benda yang aku rasa. Aku rasa benda ni ada something yang kita tak tahu ke. Macam-macam jadi guys. Sebelum nak masuk ke sini pun macam-macam jadi. Dalam ni pun macam-macam jadi. Sampai dalam live ni pun guys macam-macam jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Inna fatahna laka fathan mubin. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Fuh.
Tapi aku tak boleh lupa yang terapung tu ni. Bertanduk. Terapung weh. Bertanduk. Terapung. Black, air Black. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Baik Wan nak kotak tak? Hai Baik Wan, kalau kau ada dalam live kau naik kotak Baik Wan. Kau naik kotak. Guys, kalau siapa nampak geng hitam bertanduk terapung. Betul-betul itu guys, saya boleh kata geng, itu di antara penampakan yang paling jelas yang saya nampak geng. Bertanduk dan terapung. Bertanduk dan terapung guys. Tengok teli jap. Black, kemas Black. Kita tak cari lama ni Black. Air tak ada lah, Man. Mineral semua dah habis. Kau ambil air ubat tu Black. Air ubat. Tu dekat atas ni. Kau letak kat mana? Ada kat dalam. Ni geng. Terapung weh, siut lah. Nampak terapung weh. Ni bang, air.